Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini merupakan BBM yang kami hasilkan dan kami menggunakan 5 jenis seni. Dan salah satunya yang kita dapat lihat dekat kolam ni, kami menggunakan seni mozaik. Seni mozaik ni menggunakan cebisan-cebisan kecil, sama juga macam collage tapi dia lebih tersusun. Jadi kami gunakan seni ni untuk menghasilkan air dalam kolam ni. Seterusnya Yang kedua merupakan model, iaitu daripada lihat yang kami buat ni adalah haiwan dan juga pokok. Okay, seterusnya. Yang ketiga adalah seni catan. Kami lukis di belakang ni kami lukis batu, rumput dan juga awan dan juga tanah menggunakan seni catan. Yang seterusnya ini seni collage. Macam tadi mozaik kan dia lebih tersusun. Kalau collage ni dia lebih tak tersusun lah. Macam kita boleh nampak ni bentuk dia pun bermacam-macam jenis. So itu sahaja. Terakhir seni mobile ataupun arca gantung. Macam ni titisan hujan, matahari dengan pelangi. Pelangi ni ada gabungan lah, kira collage dengan arca gantung. Ni semua dia kena gantung sebab nak tunjukkan dia punya 3D seni tu. Itu sahaja. awak tahun ni nak tak kita pergi taman mainan? Nak. Mana ikut juga. Kita nak pergi taman yang sebelah sana. Kita nak suruh mama kita hantarkan. Nak ikut? Jom. Tak apalah, saja tak payah lah. Kenapa? Awak nak pergi ke? Mak awak kasih ke? Kalau mak awak tak. Waalaikumsalam, teacher. Cuba tengok hari ni teacher ada bawa sesuatu ni. Wah, cantiknya teacher. Kan? Nampak tak haiwan ni? Cuba teka, ni haiwan apa? Kerbau ke? Macam dia tapi bukan. Lembu. Lembu. Lembu bunyi macam mana? So, nampak tak ni? Ni biru-biru ni apa? Air. Lembu duduk dekat air ke? Dekat tanah? Dekat Dekat darat. Ni? Pokok. Ni pokok. Kenapa pokok ditambang? Tadi hujan. Siapa pernah tengok hujan? Saya. Waktu hujan kita rasa sejuk. Betul. Ni haiwan apa? Kura-kura. Kura-kura dekat darat ke dekat air? Dekat air. Air. Cuba boleh bagi tahu teacher ni apa benda? Saya. Kilat. Pelangi. Pelangi. Dia kotak. Memanglah kotak. Tapi kan bentuk dia macam pelangi. Tengok tu ada garis-garis. Okey, dua-dua betul. Betul lah ni kotak. Tapi teacher lukis pelangi. Tapi ada benda yang pelik lah. Nampak tak? Awak pernah nampak pelangi tak? Dia tak ada warna. Pandai. So, hari ni kita nak colour pelangi. Wow. Siapa tahu pelangi tu ada waktu bila? Waktu hujan. Lepas hujan. Lepas hujan. Lepas hujan. Tadi kan semua kata pelangi ada lepas hujan. Ni nampak tak hujan ni? Nampak. Nampak. Tahu tak macam mana pelangi tu ada? Siapa tahu? Tak tahu. Tahu lah, teacher. Okey, pelangi ni dia ada bila matahari tu cahaya dia kena dekat air. Tengok air ni, kita kena fikir yang air ni macam cermin. Kalau kita tengok cermin ni kita nampak diri sendiri kan? So sama lah macam cahaya matahari, tapi dia lain sikit. Nanti cahaya tu kena dekat air, lepas tu nanti keluar warna banyak-banyak. Siapa boleh bagi tahu teacher pelangi ada berapa warna? 7. 5. Kan 7 tu. Okay, jom kita kira sama-sama kat sini. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 7. Yeay, betul. Siapa boleh ingat warna dalam pelangi? Saya. Saya ingat mula-mula merah, lepas tu kuning,
Aduh tak ingat lah, banyak sangat. Tak ingat. Okey. Siapa kat sini suka tengok Upin? Saya. Best kan? Best. Okey, so teacher nak semua ingat colour dengan cara. Okey, ikut cakap teacher. Mari jual kacang hijau bersama Ipin Upin. So kalau mari tu dia M untuk merah. Jingga, betul. Jingga tu apa cikgu? Jingga tu colour macam ni. Orange. Okey. Lepas jingga, K kacang untuk Macam ni kuning. kuning, betul. Pandainya awak. Kalau hijau tu untuk hijau lah kan? Kalau bersama, Biru. betul. Kalau Ipin, Indigo. wih, Betul ke? betul. Indigo tu warna apa? Indigo tu warna macam gitu lah. Macam mana? Macam yang teacher pegang tu. Mana? Macam biru je. dia nak dekat sama. Oh. Indigo ni dia colour biru yang cair. Faham? Okey, kalau Upin, Ungu. betul. Okey, siapa nak tampal? Saya. Okey, kita gila-gila kan? Okay. Okey, kita ikut dekat. Okey, siapa yang nak buat? Okey, kita bagi Nazar buat. Nak tampal warna apa? Lepas merah apa? Awak tampal bawah saya. Warna apa? Okey, kita tengok. Wow. Warna-warninya. Betul ke tu teacher? Nazar rasa betul ke salah? Bukan tadi kita belajar lain ke? Okey. Sekali lagi dengan teacher. Tadi teacher kata kalau nak ingat warna pelangi kena ingat apa? Mari jual kacang hijau Bersama Ipin Upin. Okey, so tadi first Minda buat mari. Lepas tu seterusnya apa? Jual. So J untuk Jingga. jingga. Mana satu warna jingga Najwa? Yang ini. So lepas merah kena jingga. Nak buat balik tak? Nak. Okey. Sabut yang ni warna jingga tanpa kat bawah ni pula. Apa nampak cantik? Okey, cantiknya. The taste of love, bittersweet babies. These days taste like Siap ke teacher? Dah siap ke? Ada lagi dua lah teacher. Ada lagi dua. Tinggal warna apa? Warna indigo. Indigo dengan ungu. Betul. Siapa? Kita buat sama-sama lah. Mana ungu ni? Ya betul ni ungu. Jom. Warna-warni macam ni lah teacher. Iyalah. Lah. Macam ni lah warna pelangi. Iya. Nanti saya nak buat dekat rumah lah. Saya nak warna-warna. Boleh. Ni sama tak dengan warna pelangi yang awak pernah nampak? Sama. Sama. So lepas ni balik rumah kita boleh cari pelangi. Okey. Tapi time hujan je kan teacher? Betul. Semalam
Lepas ni kita dah boleh ingat kan warna pelangi? Boleh. Macam mana kita nak ingat? Najwa, macam mana kita nak ingat warna pelangi? Teacher ajar tadi? Macam ni. Tak ingat? Saya ingat. Okey, kita baca sama-sama. Okey. Okey. Mari jual kaca